Jika kau fikirkan kau boleh, kau pasti boleh melakukan. Boleh ke boleh? Bolehlah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid cikgu sekalian, Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam video kali ini. Okey, untuk video kali ini, kelas Bahasa Melayu tahun 5 hari ini, kita akan buat aktiviti membaca yang kita dah pernah buat sebelum ni. Okey, cuma tajuk dia berlainan. Okey, aktiviti sama, tajuk yang berlainan. Okey, tajuknya ialah Kita Boleh. Okey, baiklah. Sebelum tu, murid-murid sila rujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 5 yang warna biru ni, muka surat 8. Okey, muka surat 8 dengan tajuknya Kita Boleh. Okey, baiklah. Okey, baiklah murid-murid cikgu sekalian, sebelum kita teruskan aktiviti untuk membaca teks di dalam buku teks ni, okey, cikgu nak tekankan dekat sini, cikgu nak bagi penerangan sedikit tentang bagaimana awak perlu mengaplikasikan, menggunakan intonasi yang sesuai dalam membaca dialog. Okey, kalau tengok dalam buku surat 8 ni, okey, teks yang kita akan baca sebentar lagi ialah teks yang mengandungi dialog. Dialog ni maknanya percakapan. Okey, macam dalam kehidupan seharian awak kan, awak bercakap dengan mak awak contohnya. Ada tak kalau contohnya awak nak minta nasi, awak cakap, "Mak, saya nak minta nasi, mak, saya lapar. Tolong buatkan saya nasi ayam, mak." Ada tak macam tu? Tak ada kan? Kita akan gunakan intonasi, nada suara kita. "Mak, laparlah mak. Mak boleh tak buatkan saya nasi ayam satu? Terima kasih." Kan? Dalam kehidupan seharian, kita nak marah ke, kita nak bercakap ke, kita nak merayu-rayu ke, kita mesti ada intonasi yang sesuai dengan apa yang kita nak dialogkan ataupun apa yang kita nak cakapkan dekat orang tu. Betul tak? Okey, jadi cikgu tak nak lepas ni, okey, awak kena baca ikut intonasi yang sesuai. Okey, jangan baca terus je tanpa ada intonasi, tinggi rendah suara ke macam mana, yang macam cikgu dah macam ni lah. Sebab membaca ni sebenarnya adalah benda yang kita guna seharian. Kita bercakap kan, kita bercakap sehari-hari tu adalah menggunakan intonasi yang sesuai. Masa kita marah, kita guna macam mana suara kita. Masa kita sedih, macam mana suara kita. Okey, macam tu juga dalam membaca. Tengok kepada tajuk, tengok kepada apa yang kita nak baca tu, isi kandungan dia, sesuaikan dengan intonasi suara awak. Kena ada tinggi rendah suara, tinggi rendah intonasi, nada, apa semua tu kena sesuai. Dia tak boleh baca terus, dia straight macam robot. Tak sesuai, tu kita panggil tak sesuai lah. Bukan tak boleh baca, boleh membaca. Okay, membaca dia boleh, cuma intonasi tu tidak sesuai ataupun kurang sesuai. Okay, boleh? Bagus. Okey, baiklah murid-murid sekalian. Dah sedia ke kita nak baca teks ni, petikan ni sama-sama dengan cikgu? Dah sedia kat tangan macam ni? Okey, bagus. Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan cuba baca dialog. Awak cuba dengar dan cuba ikut macam mana cikgu baca. Okey, satu demi satu. Okey, insya-Allah cikgu cuba tak baca laju sangatlah. Kita cuba dan kejap lagi awak akan cuba baca sendiri. Okey, boleh? Okey, baiklah. Afifi, Kaijun dan Tinesh menyertai perlumbaan basikal antara komuniti kejiranan taman mereka. Sebelum perlumbaan, mereka diberi taklimat. Okey, boleh tengok dalam kotak warna kuning ni. Sebelum perlumbaan, peserta perlu mempunyai kesihatan yang baik. Peserta perlu memakai pakaian yang sesuai dan selamat semasa menunggang basikal. Basikal hendaklah dalam keadaan baik dan sesuai dengan berat badan. Ketika perlumbaan, peserta perlu melihat dan mematuhi papan tanda, arah laluan perlumbaan, tempat berbahaya. Peserta perlu mengamalkan semangat kesukanan. Peserta perlu saling menghormati. Okey, yang tu kita baca tentang taklimat yang diberikan kepada peserta-peserta yang nak sertai perlumbaan basikal ni. Maknanya satu peraturan lah yang perlu mereka ikuti sebelum mereka menyertai pertandingan.
Okey, baiklah, kita sambung dialog yang seterusnya. Kaijun telah memenangi pertandingan ini. Afifi pula hanya menduduki tempat keempat. Tahniah Kaijun, ucap Afifi. Terima kasih Afifi. Mengapakah kamu lambat Afifi? Tanya Kaijun. Peserta di hadapan saya tidak perasan akan arahan papan tanda. Akhirnya, dia terjatuh kerana terlalu laju ketika menuruni bukit. Saya tidak sampai hati hendak meninggalkannya begitu sahaja, jelas Afifi. Apakah tindakan kamu Afifi? Soal Tinesh. Saya telah membantunya agar bangkit semula. Saya juga memberikan kata-kata semangat kepadanya untuk meneruskan perlumbaan ini, jelas Afifi. Wah, kami sangat bangga akan semangat setia kawan kamu Afifi, ucap Kaijun dan Tinesh. Rim tayar basikal kamu kelihatan bengkok. Bahaya untuk kamu tunggang, kata Kaijun. Betul Kaijun. Kalau begitu, saya akan meminta bantuan ayah saya untuk membawa basikal Afifi pulang dengan kenderaan pacuan 4 roda, kata Tinesh. Terima kasih Kaijun, Tinesh, balas Afifi. Okey, baiklah. Murid-murid sekalian, selesai tadi kita baca dialog yang dituturkan oleh Afifi, Tinesh dengan Kaijun. Okey, mereka menyertai perlumbaan basikal kan. Okey, jadi kisahnya kalau kita tengok dalam dialog yang kita baca tadi, okey, yang macam itulah intonasi yang cikgu nak macam intonasi kita bercakap dengan kawan-kawan kita. Okey, kita ibaratkan diri kita tu adalah Afifi. Contohnya waktu Afifi bercakap, kita ibaratkan diri kita ni Afifi. Macam mana Afifi nak ucap terima kasih tu? Macam mana cara nak ucap terima kasih? Macam mana nada dia Macam mana nada intonasi dia nak ucap terima kasih ke, nak cerita apa-apa ke. Okey. So selepas kita baca tadi, okey, kita buat ulasan sikit kita tengok apa yang ada dalam cerita tersebut. Okey, maklumat yang tersirat. Kalau tengok dalam kotak buku teks awak tu ada kotak kat bawah ni kan, ada kotak, ada jadual kat bawah ni, dia ada maklumat tersirat dengan respons. Okey, so maklumat tersirat ni maknanya apa cerita yang cuba disampaikan. Okey, apa yang ada dalam cerita ni. Okey, dia kata peserta mesti menjaga kesihatan sebelum perlumbaan agar dapat mengekalkan tumpuan yang baik semasa perlumbaan. Yang ni ada dalam kotak yang berwarna kuning. Dia kata peserta perlu mempunyai kesihatan yang baik. Okey, itu adalah yang tersurat yang dia dah tulis. Tapi maknanya ialah peserta ni kena jaga kesihatan supaya masa perlumbaan tu dapat berjalan dengan baiklah, dapat memberi tumpuan, dapat fokus masa perlumbaan. Okey, so respon dia maknanya Kenapa sebenarnya kita kena jaga kesihatan sebelum kita menyertai perlumbaan basikal ni? Okey, dalam ni dah tulis, okey, peserta dapat mengelakkan kemalangan daripada berlaku. Okey, dengan kesihatan yang baik, dengan memberi tumpuan yang baik semasa perlumbaan, insya-Allah kemalangan dapat dielakkan. Okey, sebab itulah peserta tu perlu menjaga kesihatan. Okey, sama juga dengan taklimat yang diberikan, iaitu peserta perlu memakai pakaian yang sesuai, okey, dan selamat semasa menunggang basikal. Kita tahu kan kalau pakaian untuk berbasikal ni dia bukan pakaian biasa-biasa je. Okey, maknanya dia ada satu alat, okey, alat yang satu set, okey, untuk orang yang naik basikal ni, yang berbasikal ni kena pakai perlindungan dekat siku, dekat tangan, kepala kan, pakai topi keledar berbasikal tu untuk basikal tu. Okey, dekat lutut, semua tu untuk mengelakkan apa? Kenapa? Okey, yang dia kata pakaian yang sesuai ni maknanya itu adalah tersurat. Okey, yang tersirat ialah pakaian seperti itulah yang cikgu bagi tahu tadi. Kena pakai topi keledar, kena pakai pakaian sesuai, pakai baju t-shirt, seluar track, tak boleh pakai kain, tak boleh nak pakai seluar jeans ke, tak sesuai untuk perlumbaan basikal sebab dia boleh mengganggu kan. Bila tidak selesa ni, bila kita tak selesa berpakaian semasa menunggang basikal, kita fokus kita ataupun tumpuan kita akan terganggu. Rasa tak selesa lah, rasa kain tu nak tercabut lah, rasa seluar jeans tu ketat sangat lah kan. So bila terganggu sewaktu menunggang basikal tu, boleh berlaku kemalangan yang kita tak jangka kan, bila kita dah hilang fokus semasa berbasikal. Jadi sebab itulah kita kena pakai pakaian yang sesuai dan selamat. Okey, keselamatan itu yang utama. Okey, baiklah.
cikgu harap murid-murid faham sebenarnya apa cerita yang disampaikan dalam petikan yang kita baca tadi. Okey, sebelum berakhir, kita ambil sedikit nilai dan pengajaran yang terdapat dalam petikan yang kita baca. Okey, satu, banyak sebenarnya, tapi cikgu ambil salah satunya ialah apabila Afifi sanggup menolong kawannya yang terjatuh kerana basikalnya terlalu laju. Okay, kawan dia tu tak perasan, peserta yang lain tu dia tak perasan ada papan tanda menuruni bukit kan. Okay, jadi dia tak sempat nak kawal basikal dia, terlalu laju, jadi jatuhlah dia. Jadi Afifi ni sanggup kan. Sepatutnya kalau kita, sebab kita nak menang kan, mestilah kita tinggal je kawan kita tu. Sebab kalau kita berhenti, rugilah masa kita. Orang lain dah kat depan, kita kat belakang lagi kan. Okey, sini adalah satu pengajaran yang sangat bermakna. Satu nilai murni yang sangat kita mahukan. Yang sangat mulia lah, menolong kawan di saat kesusahan kan. Kita sanggup mengetepikan kehendak kita, cita-cita kita nak berjaya, nak menang, dapat nombor 1 tu, kita letak tepi. Sebab yang penting kita nak tolong kawan kita tu. Tu adalah kemenangan yang paling besar sebenarnya. Bila dalam hati kita, bila dalam jiwa kita manusia ni, kita letakkan satu sifat yang iaitu menolong, suka menolong. Tak kira dalam susah ataupun senang, sentiasa memberikan pertolongan. Okay? Tak pentingkan diri. Okay? Tak ada perasaan ataupun sifat pentingkan diri dalam diri. Itu adalah kemenangan yang paling besar sebenarnya bila kita dapat menjadi seorang manusia yang sentiasa bertolak ansur, manusia yang memahami, manusia yang suka menolong, manusia yang baik hati. Okay. InsyaAllah cikgu percaya murid-murid cikgu sekalian mempunyai hati yang sangat baik, yang Allah dah titipkan, yang Allah dah anugerahkan dalam diri kita. Sebenarnya kita semua baik kan. Sebenarnya kita semua memang dah Allah anugerahkan kebaikan dalam diri kita. Dia bergantung kepada kita sama ada kita nak gunakannya ataupun tidak. Itu sahaja. Kita dah dilahirkan baik. Manusia ni sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan. Jadi gunakanlah kebaikan, gunakanlah setiap kelebihan yang Allah bagi untuk kita ni, untuk kita sentiasa berbuat baik dengan orang lain. Okay? Sebab kita adalah manusia biasa, manusia yang biasa yang hanya mengharapkan redha daripada Allah kan, daripada Allah. Okay? So insyaAllah kalau kita berbuat baik, nanti segala kebaikan yang ada di dunia ni pun akan berbalik kepada diri kita juga. Hari ini kita tolong orang, insya-Allah suatu hari nanti orang akan tolong kita. Okey, rasanya itu sahajalah untuk aktiviti pada hari ini, aktiviti membaca. Jadi cikgu nak murid-murid sekalian baca cerita tadi, dialog tadi menggunakan intonasi yang sesuai macam yang cikgu baca, okey? Awak boleh ikut kesesuaian awak lah kan. Sebab dialog ni, sebab kita bercakap ni macam-macam, pelbagai jenis kan. Cuma yang cikgu nak adalah yang sesuai. Faham? Faham Okey, boleh? Kita boleh? Awak boleh? Cikgu boleh? Okey, baiklah, Alhamdulillah. Terima kasih yang menonton video untuk hari ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam kelas yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.